Kurenah rantau kami mainkan, dek dun sana tolonglah danga, nan buru tolong dibuang sajo. Dalam curito kami bapasan, usah capek tamakan asuh pitana, hanyo kamambue silang sangketo. Dia nak cokkan setia tu ah. Oh itu jangan macam-macam. Sampai sanju habis pagi, kuman dah mah balanjung. Jadi dalam jangan sudah nanti. Buka resmi menekan. Banyak Chan. Aku baru katibu saya. Lajak ikan patang dia ni dan telefon tak bangkit. Lebih ini lah macam. Dah itu masalah. Apa kau padan panjang saya ke dicas lampu mati. Lambun. Bila cuk apa kecil sebenarnya. Apa cahaya macam mana? Tu kau nak kalah tibu tu dari kampung. Ya. Kayaknya kau ke tempat khusus je. Khusus dah ide apa untung dan pergi ke terminal petang kan. Dan japuk je dah kena bawa kemari. Kalau berhari sekolah. Lalu mulai hari kau. Tu kau main buahnya. Dan cik saya minta ni khusus kau dibawa ke manakan ke rumah beko jangan sebik lu tapi siarak je bini kau. Kok dia awak lain tak ada masalah situ dah. Lahir di Uban. Wah pulang ke Padang dah khusus dah 7 tahun. Ya pak, pulang lah dia harap untuk perasaan. Mana dapat malam habis pagi. Sama hidup dan tahu kayaknya. Mengakeh lu kau dapat biti. Ya kok tiba dia orang masalah untuk itu. Lain berketika kok dia awak berkepanjangan saya untuk itu ke depangan. Dia nak cokkan setia lu Kok itu jangan macam-macam. Kok itu tak ada, aja mau dipakai ya. Tak ada jangan tu macam-macam tu. Ya macam orang. Kayak gitu. Itulah. Dan nimbul lah ada kecil lah kasi Randi dah lu. Ya tiba mamak kemarinya sambut lu mamak kan. Tak kadun tak gua kusuk kau membawa ke rumah atau kalau datang siko kan dan welcome sen so. Di siko Randi jadi yo, bawa kusuk di yo. Awak bakawan kau lah. Seperjuangan lah. Randi. Walaupun yang dulu katiak 20 tahun ni baru kusuk hari. Mana kau belentik lah kan dia. Kan itu. Makan lu. Nak lama tak? Baik, kau lah makan. Oh, kau kan. Motor nak kalau nak. Air kan banyak. Banyak air lu. Ya. Lu nak ke kampung? Diruduk lah. Ayo. Kurang gua 2 steko ni lah. Kabut. Ni yo. Segar so. Tarang cuma tu ni lah. Walaupun hari ni dah jam berapa so. Lah jam 2 lagi kan. Alun lah. Macam kanan. Pergi kanan ni. Ayolah. Ibu Randi dah le. Ayolah. Jangan kenyang. Mak tiba mak. Ya Randi. Bahkan lagi segeh-segeh menekan mah. Alhamdulillah lah mak. Mak balas segera saya. Mak ciko segeh mak ko. Lah kadang saya menekan mamak ni yo lama mamak dak pulang kampung. Dah ko mak dah cok kan nasi. Dak ye duduk-duduk di hari mak. Mak balas dan bablek mak ni. Yo begitu nah badan lain boleh tapi ya lain-lain enggak kurang boleh. Ana kurang boleh ni kan. Yo dak usah sampai mana. Rapat film nak. Beberapa tahun lama mamak dak usuh kemenakan. Iyo dah kat lambek mak.
Dan pulang mamak sekali dulu nak. Iyo, Dah tu dah pulang-pulang mai mak deh. Dek keadaan situasi di perantauan juga. Persen duit mamak. Sampai hari kini belum terjajak kampung mamak lah. Jadi bah kabar kampung ni lagi mana-mana saya itu mak kan di kampung. Mendeh. Alhamdulillah lah mak. Patang ko mande bertanya mak bah mama gini kuda. Siapa kuda balik. Alah 7 tahun di rantau dah nak balik deh. Tu dia rusuhan. Jadi besok kau menelepon lah sampai lah untuk itu. Yo bah mamak tu kepulang yo. Keadaan leo untuk itu loh kena mak. Tapi sanjo habis pagi. Situ persen duit mamak. Untuk makan sehari-hari saya lah ya doh. Itu untuk pulang kampung ayo nando lah. Wow. Karena deh mak. Dapat sanjo habis pagi. Tu malam apa lanjung kita tu. Tak begitu. Nyo kan di perantauan kan orang mengalih malam. Tu di pelanjong betul ke malam. Nanti yo pagi lebih lah. Iya jadi nampang sudah dan buka rasio menakan. Mak. Wah, kan ngecek-ngecek seorang mak agak curiga lah dia mak. Dah ada dong menakan jangan. Bagai dah. Mau rokok dong. Nanti dah. Ada rokok mak kan. Jual lu itu rumah mak. Wow. Tunggu santai mak. Yo kan. Rokok mak. Yo kan. Kok sotang mak. Tak tahu mak dia bir kok mak tu lah. Jelas dah tahu. Kok makan kan lah. Amba tu bamin dulu gini mak. Itu gas-gas lagi ni. Alhamdulillah lah. Anak mak lah berapa orang ini? Anak mak lah dua. Nancik kecil, nancik sekolah bro. Kadang padusi dia laki. Saya produksi, tapi ini kecil bro. Kelamu nakam nunggu dah bahan lah. Wow. Dia kau pulang ke baku tu ya taluk dah mak. Takut dia menjadi beriwet. Pacah wak serumah kadang aku. Tu rumah wak nan di waduh tu wah kadang ni kan. Mana mak? Rumah nan di waduh tu wah kadang ni lele ga lu nado apa nan rusak dah. Nya tabang dia angin lain dak dah. Pinjam bel tang Grambian lah tang. Grambian mana je tu kan? Grambian mungku rumah. Udah nyaban. Cair bola ke mungku dia. Tu lu mau pelok lai. Alah lah berserak-serak. Lah berjuali kayu guys. Untuk membayar hutang. Itu mangku mak sekali-sekali pulang cari manakan kan. Itu lihat tok terjual kayu terjual. Bisa tanah tu jualin untuk membayar hutang. Bukan itu nakan. Nama mak aku lain nak pulang sebenarnya nakan. Ibalah. Dah lama tempe pedorandang nama mak aku. Kata buang ke tanah Jawa aku bakal lah. Tak begitu dah menakan lah. Oh, kok cerita kita panjang oh. Hari bukan hari ni nyolai. Mama istilah aku kok itik nak keraya kok gari nak ke surau namo nah. Mama yo nak ke baru lai. Jadi kok dos ketek kan ah. Maknanya mak letak dari dalam dia. Tak lu suruh mama 200 ringgit mah menekan ah. Terima lah menekan. Wajar mau melanjung kau mak. Menekan ai sekolah budak itu menekan jero melanjung. Oh sekurang-kurangnya beko. Kok anda kena di kemenekan makan goreng ayam dibayang goreng ayam yang direndam-rendam seperti kok berlama iya dulu mah. Tu minum iya kok. Kenyang perut ni nah. Kok anda kena rendam seperti kok. Saya iya dong. Minum iya. Kau kan? Yo. Rendah-rendah aja. Yo, tapi jangan sampai cepiak. Cepiak tak ada lah dulunya. Itu peninggalan apa oleh lama lah tu. Jo bismillah curito kami
Oh puji syukur kepada Tuhan Maha kok gawa kami minta ditimbang, kok salah tolong dimaafkan sanai. Kurenah rantau judul caritoko, ambil nanelok namburu tolong lah dibuang. Obalain nasib satio gitu, adonan susah adonan sanang sanai. Sajak samulo meninggalkan kampung di era langka karantau mencari rasaki. Susah jo sanang dia ditangguang, indah kamangpe si badan diri mae. Lah kami mulai seketek curito tadi, baharuk sanang dun sanak menontonnya. Usalah hati diparisau, kita potong curito di siko kini. Nantikan kami di episode berikutnya. Tatap bicurito kurenah rantau hodun sana